Hai Kak, Akak minta penolong apa tu Kak? Saja tengok luar. Oh, dengar cerita ada jawatan kosong dekat Snackco ni Kak, betul ke? Betul ada? Kalau saya nak apply boleh tak Kak? Boleh. Tapi hari ni akak ajar budak baru je masuk. Ada budak baru? Saya budak baru. Boleh ke nak? Boleh. Boleh je. Jawatan kosong ni jawatan kosong apa? Untuk repacker. Repacker. Okey lah, saya rasa saya pro ke buat tu. Boleh. Sebelum tu, kita tukar pipi dulu lah. Okay, ni kita punya packing department. Okay, pastikan sebelum masuk ni kita kena pakai face mask. Okey. Earplug. Okay, pastikan tak ada bawa handphone. Tak ada. Okay, semua cincin gelang semua buka. Okay? Okay, jom. Let's go. Stop. So, ni packing. A. Packing A. Okay, sebelum masuk, pakai sanitizer lah. Kita ada dua department. Okay. Packing A dan packing B. Okey Kak. So, hari ni Tina. Okay, kat packing A lah. Okey. So, jom. Okay, pagi sebelum masuk, tengok nama dan juga nombor mesin. So, Okey. nama Tina kat sini. Okey. Okay, tengok jalan apa? Tam-tam. So, ni macam ni dekat sesat mesin ada nombor mesin. BPA 1, BPA 2. Hari ni Tina dekat BPA 3. Terus kita standby ni. Label. Label ni kita kena chop lah sebab dekat mesin dia tak ada online printer. So, kita kena chop ikut nombor mesin. Okey. So, contoh yang ni satu ni adalah sheet kita pagi. Kalau dua, kita masuk petang lah. okey. Dua, tiga ni nombor mesin. Di situ. Okey. So ni hari ni lah 9 hari bulan 9 tahun 2025. Standby plastik yang ni kita semua peta jalan lah. Ni kita nak share lah untuk memastikan kita punya metal detector tu berfungsi dengan baik. Oh, okey. So ni untuk macam bila kita jalan tu takut ada benda asing masuk, dia boleh detect. So ni kita test dekat sini lah. Okay. Ni dah pasal expiry date dia dengan tengok kualiti dia, angin dia okey ke tidak. Pastikan biskut betul ni sebab ni jalan tam-tam. So biskut dia pun tam-tam betul. Masalah kat saya ni Kak. Nanti kalau saya buka je semua. Janganlah satu je. Satu je. Macam mana dia ambil? Sebab Tina daripada sini, dia akan ambil daripada sini lah. Belah sini. Okey. Okay, pegang dia pun macam ni. Kali ambil ni 5 paket. So nak tangan dia nak 2. 1. 2, Okey. 1. Okey, betul. So Oh, masuk di takut. sini. Masuklah je. Okay, boleh? Saya nak cuba. Okey.